Hai semua, selamat datang. Hari ini kita nak bedah siasat satu dokumen yang boleh dikatakan sebagai jantung negara kita, iaitu Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Ia bukan sekadar buku undang-undang yang tebal tau, tapi ia sebenarnya adalah blueprint ataupun pelan tindakan pembinaan negara kita. Tapi kan, sebelum kita mula, saya nak tanya satu soalan pada anda semua. Cuba fikir sekejap. Apakah satu-satunya dokumen yang paling penting di Malaysia? Pernah tak anda terfikir tentang ni? Dah tentulah jawapannya, Perlembagaan Persekutuan. Ini bukan sebarang dokumen ya. Ia adalah undang-undang tertinggi negara. Maksudnya, sejak 31 Ogos 1957, tak ada satu pun undang-undang lain yang boleh lawan perlembagaan. Bayangkan macam inilah. Ia adalah buku peraturan utama untuk Malaysia. Semua orang, semua undang-undang lain kena ikut buku ni. Tak ada pengecualian. Okey, jadi dari mana datangnya semua ni? Adakah ia muncul macam tu je pada tahun 1957? Sebenarnya tak. Untuk faham perlembagaan kita kena travel sikit kembali ke masa lampau. Sebab akar umbi undang-undang negara kita ni, jauh lebih dalam daripada yang kita sangka. Perjalanan undang-undang kita ni bermula sejak zaman Kesultanan Melayu lagi. Masa tu kita ada undang-undang kita sendiri macam Hukum Kanun Melaka yang jadi panduan pemerintah. Lepas tu, bila British datang, mereka perkenalkan pula sistem perundangan mereka. Jadi, apa yang kita ada hari ni, perlembagaan kita, sebenarnya adalah satu adunan yang sangat unik. Ia macam resipi istimewa yang campurkan warisan tempatan dengan sistem perundangan barat. Hasilnya, acuan Malaysia moden yang kita kenali sekarang. Baik, sekarang jom kita tengok dengan lebih dekat macam mana blueprint negara ni dibentuk. Proses ni bukan kerja satu malam tau. Ia adalah satu perjalanan yang sangat teliti, langkah demi langkah untuk membina sebuah negara bangsa. Segalanya bermula secara berperingkat. Kalau kita undur balik, titik permulaannya adalah seawal tahun 1877 dengan mesyuarat Majlis Negeri yang pertama di Perak. Inilah bibit-bibit awal sistem perundangan formal kita. Kemudian kita lompat ke tahun 1948. Ini tahun penting sebab Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu memperkenalkan idea-idea besar macam kerajaan pusat dan apa itu kewarganegaraan. Dan kemuncaknya, sudah tentu pada tahun 1957 bila Suruhanjaya REIT ditubuhkan. Misi mereka satu je, untuk merangka draft akhir perlembagaan bagi Tanah Melayu yang akan merdeka. Tapi, tugas Suruhanjaya REIT ni bukannya senang. Bayangkan, mereka kena seimbangkan banyak perkara. Mereka kena pastikan kerajaan persekutuan yang dibentuk tu kuat. Tapi pada masa yang sama, kedudukan Raja-Raja Melayu mesti dipelihara. Kedudukan istimewa orang Melayu kena dilindungi. Dan kepentingan sah kaum-kaum lain pun kena dijaga. Akhir sekali, yang paling penting, wujudkan satu kerakyatan untuk semua. Kelima-lima perkara inilah yang menjadi tiang seri atau asas kepada kontrak sosial negara kita. Jadi, apa hasil daripada semua rundingan dan perbincangan yang rumit ni? Hasilnya, sebuah dokumen yang sangat unik. Ia macam sebuah jembatan yang menyambungkan warisan tradisi kita dengan keperluan sebuah negara moden. Satu gabungan hebat antara yang lama dan yang baru. Cuba kita lihat macam mana perlembagaan kita ni bijak mengadunkan dua dunia. Di satu sisi, ia mengekalkan elemen warisan kita, macam institusi raja berperlembagaan dan kedudukan istimewa orang Melayu. Di sisi lain pula, ia memperkenalkan ciri-ciri moden untuk kestabilan seperti kerajaan persekutuan dan demokrasi berparlimen. Jadi, perlembagaan kita ni sentiasa cuba mencari keseimbangan antara menghargai asal-usul kita dan pada masa yang sama memastikan negara kita stabil untuk masa depan. Nak contoh? Okey, kita ambil sistem pemerintahan kita. Kita ada raja berperlembagaan, di mana yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara, simbol warisan turun-temurun. Tapi, pada masa yang sama, kita juga amalkan demokrasi berparlimen. Maksudnya, kita sebagai rakyat memilih wakil kita untuk membentuk kerajaan. Nampak tak? Satu untuk kesinambungan warisan, satu lagi untuk memastikan suara rakyat didengar. Begitu juga dengan soal agama. Perlembagaan dengan jelas meletakkan Islam sebagai agama persekutuan sebab ia sebahagian daripada sejarah dan identiti negara kita. Namun, dan ini sangat penting, ia juga pada masa yang sama memberi jaminan penuh bahawa agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Ini satu lagi contoh tindakan pengimbangan yang sangat bijaksana dalam perlembagaan kita. Mestilah, sesebuah negara akan sentiasa berkembang dan berdepan cabaran baru kan? Jadi perlembagaan kita ni bukanlah sesuatu yang statik macam batu. Sebaliknya, ia adalah sebuah dokumen hidup yang boleh dipinda dan diubah suai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan besar dalam sejarah negara. Pindaan besar yang pertama berlaku pada tahun 1963 dan ini bukan calang-calang pindaan ya. Ia menandakan detik kelahiran sebuah negara yang jauh lebih besar. Ya, inilah tahun lahirnya Malaysia.
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang asal tu telah dipinda untuk menerima kemasukan Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Perubahan yang dibuat sangatlah besar. Struktur mahkamah baru diwujudkan, termasuklah Mahkamah Tinggi Khas untuk Sabah dan Sarawak. Jawatan yang di-Pertuan Negeri juga diperkenalkan. Pindaan ini benar-benar mengubah wajah negara kita untuk selamanya. Tapi kegembiraan tu tak lama. Hanya 2 tahun selepas pembentukan Malaysia, pada tahun 1965, satu lagi pindaan besar terpaksa dibuat. Kali ini atas sebab yang sangat berbeza dan lebih mendukacitakan. Punca utamanya adalah perbezaan pandangan yang sangat ketara tentang apa itu Malaysian Malaysia. Petikan yang sering dikaitkan dengan ucapan almarhum Tunku Abdul Rahman di Parlimen ini merumuskan segalanya. Perbezaan visi yang fundamental ini akhirnya membawa kepada satu keputusan yang amat sukar, iaitu perpisahan Singapura. Jadi, apa yang berlaku pada perlembagaan? Semua rujukan tentang Singapura terpaksa dikeluarkan. Walaupun peristiwa ini menyedihkan, ia menunjukkan satu lagi ciri penting perlembagaan kita. Ia cukup fleksibel untuk diubah suai mengikut realiti politik negara, tak kira betapa sukarnya keadaan pada waktu itu. Okey, selepas melalui pelbagai peristiwa bersejarah dari pembentukan sehinggalah perpisahan, persoalannya, kenapa perlembagaan persekutuan ini masih kekal utuh dan sangat penting untuk kita semua hari ini? Jawapannya ada pada 4 tiang seri utama. Pertama, keluhurannya. Ia adalah undang-undang tertinggi, jadi ia menjamin kestabilan negara. Kedua, adunan uniknya. Ia berjaya mengimbangi warisan dan kemodenan yang menjadi ramuan penting untuk perpaduan. Ketiga, ia adalah dokumen hidup. Ia boleh dipinda untuk berdepan dengan cabaran-cabaran baru. Dan yang terakhir, mungkin yang paling mustahak sekali, adalah peranan kita. Ya, kita semua sebagai warga negara adalah menjadi tanggungjawab kita untuk faham, hormat dan mempertahankan perlembagaan ini. Sebuah perlembagaan ni, ia sebenarnya macam sebuah buku cerita tentang negara kita. Ia menceritakan dari mana kita datang, apa yang kita lalui dan ke mana kita nak pergi. Persoalannya sekarang, untuk kita semua renungkan, apakah bab seterusnya dalam kisah Malaysia? Jawapan untuk soalan itu ada di tangan kita bersama.